Alhamdulillah, yes. Korang nampak tak, bila kita kahwin ni, semua kita tahu pasal isteri kita. Jawapan abang salah. Assalamualaikum bang. Tak maaf bang, nak tanya sikit bang. Ni family abang Abang dah rumah tangga berapa lama bang? 3 tahun. Nama saya Cikgu Syahri bang, daripada TikTok content creator. Hari ni saya nak bagi peluang untuk abang memenangi hadiah. Allahuakbar. Abang kenal saya ke? Macam ada few times keluar dekat Allahu Rabbi, undercover. Masak apa semua kan. Masak tak, bukan dia. Yang masak-masak tadi ada kan. Tak ada, mana ada masak. Memandangkan saya hanya ada 100 follower, saya tengah buat satu kontes. Abang jawab benda ni betul, Talian hayat boleh. talian hayat tak boleh bang? Tak on. Tak on. Tak on dah Tak talian on. hayat. Ni abang seorang je. Kita lelaki bang. Abang tengah makan kerimpah, beras kita beli, buat kita masak. Soalan ni akan membuatkan abang fikir 2 kali. Sama hari ni dapat tidur sebelah dia ataupun tidur kat luar bang. Betul tak? Itu masalah. Okey bang, saya tanya dekat buah abang dulu. Soalan ni, dia bagi jawapan, saya akan tanya abang balik. Berdoalah banyak-banyak supaya abang jawab benda ni betul. Okey puan, saya nak tanya puan satu soalan Puan jawab slow je, okey? Apa hobi kegemaran puan? Alamak, sekarang dah tak ada hobi. Okey, tukar soalan. Itu kan soalan. Apakah makanan kegemaran puan? Nasi. Slow. Kalau puan bangun pagi, apakah benda pertama sekali yang puan akan buat? Mandi. Jawapan saya dah dapat. Benda pertama yang isteri tuan bangun, first thing apa dia buat? First thing dia buat, Allah, Dia nak jawab. rasanya dia akan kejut saya. Selain daripada tu, aktiviti apa yang dia buat pertama kali dia bangun? Mandi. Alhamdulillah, yes. Korang nampak tak, bila kita kahwin ni, semua kita tahu pasal isteri kita. Jawapan abang salah. Kau bangun kejut saya. Dia kata gosok gigi. Tak dia. Dia orang menang hari ni. Okey bang, dalam ni mungkin ada coki-coki, mungkin ada chocolate hat. Saya nak abang buka, abang tengok apa yang abang menang. Dah apa-apa rezeki kan. Rezeki lah kan. Ni mau coki-coki takkan bukan macam ni. Kita tak tahu. Abang tak tipu dia. Serius. Ni adalah hadiah saya kepada abang untuk abang persembahkan kepada isteri tersayang. Tunggu lagi. Sarungkan ke jari. Free. Saya tak minta duit. Jangan takut. Kalau saya minta duit, saya bagi QR code. Kita buat macam mana? Pilihlah jari yang muat. Wow, cantik. Thank you. Alright. Okay bang, tahniah bang. Saya nak minta tolong satu lagi je. Saya nak duduk gambar dengan abang boleh? Boleh. Dengan family semua. Boleh Boleh tak apa, pegang je. Kita candid je. Okey bang, terima kasih banyak-banyak. Selamat majlis dia. Okay bang, serius je ni. Serius. Tak tipu. Saya ingatkan ada coki-coki dalam tu. Memang itu handcraft jewelry tau. Barang-barang kemas tu. Bye-bye adik. Bye-bye. 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 Allah sayang. Allah sayang. Allah sayang. Ya Allah. Okay tuan, enjoy dia. Alright. Kita jumpa lagi. Baik. Tak ada masalah. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Alright.